Wah, hebatnya doktor ni. Dia boleh dia boleh sihatkan siapa-siapa je. Dia boleh tolong orang, sihatkan orang. Wah, gila. Kan best kalau saya jadi doktor kan. Macam teringin lah nak jadi doktor tiba-tiba selepas tengok TV ni. Boleh tak? Cubalah noh, try. Okey lah, jomlah pergi hospital dan tanya pekerja-pekerja kat itu. Kot dapat jadi doktor kan. Dah lah, jom gerak. Indahnya bintang berkelipan, hati tersiksa menahan luka. Walaupun kini ku disakitkan, ku tetap berdoa engkau bahagia. Tak ada orang. Tak apalah, duduk sini dululah. Tunggu dululah sebelum pekerja mereka datang kan. Saya dah bangun dah. Oh, yelah, saya kan tidur kat sini sebab tunggu pekerja datang ni. Doktor datang punya lama. Dah lah, saya pergi sini dah. Ada orang ni. Ada orang ni. Jomlah, minta kerja. Apa lagi kok dapat? Kak, kak. Saya nak jadi doktor, boleh tak kak? Saya minat jadi doktor kak. Lepas saya tengok TV apa semua, channel cerita. Doktor memang hebat kak. Dapat sihatkan orang, dapat bantu orang kak. Saya minat lah kak. Awak nak jadi doktor? Memanglah doktor selalu selamatkan orang semua. Tapi tanggungjawab doktor ni besar tau. Jika tersalah rawat apa semua, ia akan digantung ataupun dikeluarkan oleh doktor dan boleh dijadikan masuk penjara apa semua dan menerima hukuman jika tersalah bagi ubat ke apa semua ke, tersalah rawatan ke apalah. Jadi saya harap awak boleh tanggungjawab ini kerana saya akan berikan awak jadi doktor, okey? Betul ke ni kak? Yeay, saya dapat jadi doktor. Yeay, dah lah. Kita mula-mula kita pakai baju dulu, okey? Wah, cantiknya selepas pakai baju ni kan. Tak sangka saya dapat jadi doktor. Apa akak doktor tu bagi tu? Kak buat apa kat sini kak? Saya buat kat sini, saya buat kerja lah. Awak kena panggil saya ketua doktor tau kat sini sebab saya dah lama di sini. Jadi saya akan bagi tugas pertama kat awak. Ada orang terkena asid semua, jadi saya harap awak boleh buat lah. Oh, okey, ketua. Jadi kita dah akan buat tugas pertama kita ni. Okey, jom kita pergi ambil ambulan dulu. Wah, saya tak sangka lah saya dapat bawa ambulan ni. Apa lagi, cepat gerak. Ramai cakap besar, mahu tunjuk gagah, tapi macam manja yang menyala kat pelanduk. Kenapa tenang saja, tak perlu bermegah, pohon melangkah tahu telur, anjing di hujung tanduk. Ramai cakap besar, mahu tunjuk gagah, tapi macam manja yang menyala kat pelanduk. Kenapa tenang saja, tak perlu bermegah, parame suara tahu telur, anjing di hujung tanduk. Okey, kita dah sampai. Okey, turun cepat. Saya nak ambil peralatan ni. Okey, baiklah, saya turun sekarang. Jadi kita dah sampai ke tempat kejadian dan ini dia mangsa yang terkena asid tu. Kesiannya dia. Jadi tak apa, saya sebagai doktor yang profesional akan tolong dia. Cepat, kita kena bawa dia ke hospital sekarang. Cepat, jom. Baiklah, kita gerak sekarang. Kita sudah bawa dia ni ke hospital. Jadi awak lah saya akan tugaskan untuk merawat dia, okey?
Sebab ini ialah hari pertama awak dan awak tahu nak buat apa kan? Sebab awak nak kata nak jadi doktor. Jadi saya bagi amanah ini kepada awak. Saya berharap awak boleh buat. Apa? Baiklah, saya akan buat sambil mungkin sebab saya kan doktor yang profesional. Jangan risaulah, saya boleh buat. Tunggu apa lagi? Kita akan buat lah. Jom rawat dia. Ya. 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 Confirm sihat lepas ni. Ya. Ada. Mati. Mati. Apa awak buat ni? Awak nak kena tembak ke? Kenapa tiba-tiba ketua nak tembak saya ni? Apa saya buat? Saya hanya merawat dia je. No. Jangan tembak saya. Aduh, kena bawa pergi mahkamah lah. Apa salah saya? Saya hanya merawat dia je. Tiba-tiba dia mati. Kena tiba kat mahkamah pula. Aduh, alamak, ada tuan hakim lah pula. Wish, nampak macam garang je muka walaupun senyum di dalam tu. Oi, diam. Kamu diberi kesalahan kerana membunuh orang dan tidak menanggung tanggungjawab. Kamu ingat apa? Kamu dah membunuh pesakit kamu. Kamu patutnya memberi dia sihat, bukan memberinya mati. Jadi di atas hukuman ini saya memberi hukuman kepada kamu. Dia dah berapa tahun? No, 10 tahun. 10 tahun. Alamak, tidak. Alright guys, itu saja pada video ataupun drama pada kali ini. Dan saya berharap korang boleh like dengan subscribe dalam channel YouTube saya. Kita jumpa lagi pada net drama ataupun video. Saya dengan Iman Syapa, dengan Iqwan dengan Syapa di sini. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi. Bye bye.